Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tazkir wa nafa wal intifa wa ifada wa istifada wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga jalla mardati wa qurbi wa sawabih. Ikhlasun niat fi qawli wal amal lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat pada perkataan dan perbuatan kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan baca kitab karangan Imam Sanusi. Masyhur Imam Sanusi ni, iaitu yang biasa kita akan baca kitab dia Ummul Barahin ataupun dinamakan Sughra. Jadi Imam Sanusi ni ada dalam pengajian ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu kalam. Jadi Imam Sanusi ni ada silibus, silibus sendirilah. Iaitu yang biasa kita akan baca Ummul Barahin. Jadi bawah Ummul Barahin tu ada lagi. Jadi lebih kurang ada 7 lah. 7 kitab silibus dia dalam belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah. Pertama iaitu namanya Mufidah. Bagi orang awam biasa dia akan baca Mufidah dan Hafidah. Dia Mufidah, lepas tu Hafidah. InsyaAllah kita akan baca Hafidah. Lepas tu ada namanya Sughra. Lepas tu Imam Sanusi karang lagi Sughra, iaitu Ummul Barahin. Mufidah, Hafidah, Sughra, Ummul Barahin, Muqaddimat, Wusta dan Kubra. Lebih kurang 7 silibus dia. Jadi yang kita akan baca iaitu matan Hafidah. Dan bersamanya yang sini ada namanya syarah bagi matan Hafidah. Dan syarahan ni bagi ulama Morocco, iaitu Abi Hamid Muhammad Al-Arabi Al-Fasi. Tapi yang kita fokus adalah matan Hafidah ni lah. Jadi matan Hafidah ni ringkas saja. Dia buat untuk Hafidah pun maksudnya adalah cucu, untuk orang-orang kanak-kanak ataupun wanita-wanita yang duduk di rumah saja, yang tak boleh keluar pergi mencari ilmu kalam, ilmu tinggi. Jadi kitab ni iaitu kitab ringkasan saja untuk apa yang sepatutnya orang-orang Islam pegang. Itu kita faham lah. Ataupun kat tanah Melayu ni, sekolah-sekolah biasa kita akan baca apa? Sifat 20. Allahu wujud kilam baqa'. Itulah. Jadi Hafidah tu macam itulah. Dia ringkas saja. Jadi orang tengok sini 2 muka surat je. Dekat makhtutat tu 2 muka surat saja Hafidah. Kat sini pun dia tulis dalam syarah tu ada 2 muka surat saja. Jadi kita sedia hadiahkan Fatihah dulu untuk para ulama kita, dan khususnya kepada Imam Sanusi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah kita akan fokus pada matan lah. Tapi yang tepi ni adalah namanya syarah daripada ulama Morocco. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, moga memberi manfaat kitabnya dan ilmunya kepada kita, amin. Wa sallallahu, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Qala syaihu al-imam al-alim al-muhakkik Al-Qudwatul Barakah Abu Abdullah Muhammad Al-Arabi bin Syekh As-Salih Al-Alim Al-Amil Abi Mahasin Yusuf Al-Fasi. Ni nama pensyarah tu lah. Qala Abdullah Al-Fakir ilaihi Muhammad Al-Arabi la tafallahu bihi wa kana lah. Telah berkata Abdullah Al-Fakir yang sangat berhajat ilaihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad Al-Arabi la tafallahu bih, moga Allah berlembut dengannya, wa kana lah, dan moga Allah memeliharanya. Amma ba'd, adapun selepas itu, hamdillahi ta'ala fatihil kaun. Ini masih dalam syarah. Syarah Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Ta'ala, fatihil kaun, yang membuka kewujudan, yang mencipta segala makhluk, wa mani'il aun, yang memberi pertolongan, wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul anbiya, ikutan
para anbiya. Wa ala ali wa sahbihi, dan salawat dan salam kepada ali, kepada keluarganya, iaitu kullu man taqi. Keluarga kat sini adalah seluruh orang yang beriman. Itu maksud keluarga. Salawat dan salam kepada keluarganya. Kat sini namanya makam doa. Wa ashabihi safwatil asfiya, dan salawat dan salam juga kepada sahabat-sahabatnya Nabi, safwatil asfiya, sahabat yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Fa haza ta'liqun fi ghayatil ikhtisar. Inilah ta'liq, komentar, syarahan ataupun syarahan lah. Ta'liq fi ghayatil ikhtisar, pada sehabis-habis ringkas, ala aqidatu syekh al-imam Abi Abdullah Sanusi al-ma'rufah bil hafidah. Syarahan bagi kitab akidah Syekh Imam Abi Abdullah Sanusi yang ma'ruf, nama kitabnya Hafidah. Yujanisul ikhtisaraha, yang menyerupai ringkasnya. Jadi dia kata, pensyarah kata dia nak buat syarahan yang menyerupai dengan ringkasnya Hafidah. Hafidah ni maksud cucu. Jadi nak buat syarahan yang sangat ringkas, seperti mana matan asal dia, iaitu matan Hafidah ringkas, dia pun nak buat syarah yang ringkas, dia kata. Wa yujalli aqmaraha, dan jalla, dan menjelaskan bulan-bulannya ataupun keindahan matan tu. Wa billahi asta'inu fa'akul, dan hanya dengan Allah lah, adatul hasar. Wa billahi, hanya dengan Allah lah, asta'inu, aku minta bantuan, pertolongan. Fa'akul, maka aku kata. Qala syaihu al-imam al-usuli al-alim Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Su'aib As-Sanusi At-Tilimsani. Telah berkata Imam al-imam al-usuli, seorang yang imam, maksudnya ikutan, jadi orang ikutan, rujukan. Al-usuli, usuluddin, al-alim, yang sangat alim. Abu Abdullah, siapa dia? Iaitu bapa kepada Abdullah, Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Su'aib As-Sanusi At-Tilimsan. Iaitu dia duduk kat Tilimsan. Sekarang tak silap dalam Jazair. Al-Mutawaffa sanata 50 wa 90 wa samaniya mi'ah. Yang wafat, Imam Sanusi wafat pada tahun berapa ni? Tahun 50 wa 90 wa samani mi'ah, 895 Hijrah. Okay. Alhamdulillah. Imam Sanusi mulakan kitabnya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa dia mulakan kitabnya dengan pujian, dengan alhamdu tu, dengan hamd? Muftatihan biha iktidaan bi kitabil aziz wa amalan bil hadisil karim. Dalam syarah dia kata dimulakan kitabnya dengan alhamdulillah tu kerana mengikut akan bil kitabil aziz, akan kitab yang mulia, iaitu Al-Quran. Quran mula dengan alhamdulillah. Wa amalan bil hadis, dan beramal dengan hadis Nabi. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan, setiap pekerjaan, setiap perkara yang ada nilai dalam agama tidak dimulakan dengan alhamdulillah, bismillah pula, bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, setiap amalan yang mempunyai nilai dalam agama tidak mulakan dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia akan kurangnya qalilul barakah, kurangnya berkat. Itu daripada hadis. Walhamdu, apa maksud alhamdu? Jadi dalam syarah dia kata walhamdu, hamdu tu maksudnya huwa sana'u bil lisan ma'al qasdi ta'zim. Ia adalah pujian dengan lidah, dengan lisan. Dalam sebahagian takrif disebut dengan kalam. Ma'al qasdi ta'zim, pujian dengan tujuan untuk mentakzim, bukan untuk mengejek, tapi untuk mengagungkan, memuliakan. Sawa'un ta'allaqa bil fadaili au bil fawadili. Sama ada pujian tu yang berkaitan dengan fadail, dia nak puji sifat yang fadail, sifat-sifat mulia dia yang fadail. Contoh Zaid tu alim, sifat-sifat yang mulia dia iaitu alim.
Au bil fawadil. Fawadil jamak daripada fadilah. Kalau fadail jamak dari fadilah. Nanti cek balik lah. Fawadil tu maksudnya sifat-sifat muta'adiyah. Contoh, ada nama sifat muta'adiyah lah. Ada nama sifat fadail, fawadil. Fawadil ni adalah sifat muta'adiyah. Jadi pujian kepada sifat muta'adiyah dia. Contoh kita sebut Allah tu yang maha pemberi rezeki. Jadi pemberi rezeki tu, itu namanya sifat muta'adiyah. Ada yang kena, iaitu kena beri rezeki. Hamba tu lah. Jadi Allah maha pemberi rezeki. Itu namanya fawadil. Jadi sama ada pujian tu sama ada bersifat-sifat yang fadail ataupun fawadil. Wa ata bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hamdi tabarrukan biha. Faqala wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ata, dan membawa datanglah oleh musannif, iaitu Imam Sanusi, dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hamdi, selepas dia memuji, selepas alhamdulillah tu dia selawat pula. Tabarrukan, kerana mengambil berkat biha dengannya, selawat. Faqala salatu wassalamu ala rasulillah. Maka dia kata salawat dan salam kepada Rasulullah, utusan Allah. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannifu, telah berkata pengarang Imam Sanusi, wassalatullah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ziyadatut takramah, takramatin wa in'amin. Apa maksud salawat? Dia kata ziyadatut takramah, takrimah, ziyadatul penambahan pemuliaan, bertambahnya, ya Allah tambahkanlah kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ya Allah tambahkanlah in'am, nikmat, tambahkanlah lagi nikmat. Wassalamu, dan apa maksud salam? Ziyadatu ta'min. Dia kata dalam syarah, maksud salam adalah tambahan keamanan lah baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tambahlah keamanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tayyibu tahiyyah wa i'zam, dan maksud salam juga adalah ucapan penghormatan yang baik dan ucapan penghormatan kemuliaan. Okey, al-ilahiyat. Jadi dalam kitab ni hanya fokus pada bab ilahiyat dengan nubuat. Dia tak ada namanya sam'iyat lah dalam kitab ni. Jadi ringkas lah. Walamma hamidallah, dan tak kala setelah memuji akan Allah, musannif memuji akan Allah, pengarang memuji akan Allah, sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syara'a fil maqsudihi faqala mukhatiban al-khitab al-am. Maka segera memulai oleh musannif pada maksud karangan kitab ni, iaitu nak cerita tentang akidah. Faqala mukhatiban, maka dia berucap dengan ucapan yang umum. I'lam, ketahuilah, ataupun belajarlah sampai tahu. Kita nak ketahui, mestilah kita kena belajar sampai kita dapat tahu. Ya man yasihu minhul ilmu. Dalam syarah dia kata, ketahuilah wahai orang yang mampu, yang boleh menerima ilmu, iaitu wahai orang yang berakal. Ketahuilah orang berakal. Kalau tak berakal, orang gila, tak masuklah dalam khitab ni, tak boleh nak belajar dah. Annallah ta'ala huwa maulana ay nasir, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maulana. Apa maksud maulana? Dalam syarah dia kata ay nasiruna, iaitu maulana maksudnya penolong kami. Jalla ay azuma wa azza ay ghalaba. Jalla wa azza, maksud jalla adalah yang agung, wa azza ay ghalaba, maksudnya yang menguasai, yang menang. Wajibul wujud, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wajib wujud. Wajibul wujud, mesti wujud, mesti ada. Itu sifat pertamalah, wajibul wujud. Dalam syarah dia kata wa huwa ainul zat inda syekh. Dia kata sifat wujud tu adalah ainul zat di sisi asy-syekh. Bila dalam kitab akidah disebut syekh, maksud kat situ adalah Syekh Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa zaidun, dan sifat wujud tu zaid, bukan diri zat.
alaiha indal imam, di sisi imam. Imam kalau dalam ilmu akidah disebut imam, iaitu Imam Ar-Razi fi ahadi qaulai, daripada salah satu daripada pendapatnya. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata wujud tu adalah ainul zat. Kalau Imam Ar-Razi kata dia bukan ainul zat, bukan ainul zat lah, dia zaidun alaiha indal imam fi ahadi qaulai. Jadi Imam Ar-Razi kata wujud tu zat perkara lain, wujud perkara lain. Contoh kita sebut apa, jadi berbezalah zat dengan sifat wujud tu satu perkara yang berbeza. Ini dalam kitab-kitab lain nanti dia akan bahas lah apa itu ainul zat, ainul zat ataupun sifat zaidah ke hal, tu dia akan kitab-kitab lain dia akan bezalah. Contoh kita sebut gajah, akan tergambar kat fikiran kita gajah, gambar gajah lah. Maka terbayanglah gambar gajah, tapi kita tak terlintas pun gajah tu wujud ke tidak wujud ke, wujud ke tidak wujud ke. Jadi maka kita tahulah kat situ mafhum gajah tu dan mafhum wujud itu perkara yang lain. Ini di sisi Imam Razi. Wal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli nafyuhu. Wajibul wujud. Apa maksud wajib? Wajib dalam ilmu akidah dengan wajib kalau dia sebut dalam ilmu fiqah tu bezalah. Wajib dalam ilmu fiqah yang kita kata wajib solat, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa, itu namanya wajib dalam ilmu fiqah. Tapi dalam ilmu akidah wajib kat sini ataupun kita terjemah dengan mesti, ma la yutasawwaru fil aqli nafyuhu, perkara yang tidak tergambar pada akal tak adanya. Contoh kita sebut 1 tambah 1 mesti 2. 1 tambah 1 mesti 2. 2 tu namanya wajib. Perkara yang tak tergambar pada akal tak adanya. 1 tambah 1 mesti ada 2. Itu namanya wajib. Semua orang yang berakal dia akan tahulah benda tu. Benda yang tak ke akal kita tak akan tergambar tak adanya. Mesti ada benda tu. Itu namanya wajib ataupun kita sebut mestilah, mesti. Jadi nak bagi tahu Allah tu wajibul wujud. Mesti wujud. Tuhan tu mesti wujud. Dalilnya alami lah. Wal wajibul kidami. Dan yang kedua sifat Allah wajibul kidami. Mesti dia itu kidam. Mesti dia kidam. Dalam syarah dia kata wa huwal adamul ibtida'il wujudi, iaitu tak ada permulaan pada wujudan dia. Dia dah wujud, tak ada sebelumnya tu, tak ada namanya Adam. Tak ada sebelum dia, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Kalau kita sebelum kita ada namanya tiada, lepas tiada baru kita ada. Contoh kita ni, kita ada sebelum kita ni namanya Adam. Adam ni ketiadaan, barulah kita namanya wujud. Kita bersifat dengan wujud, baru kita ada. Tuhan tu wajibul wujud. Dia tak ada namanya ketiadaan. Itu maksud wujud. Wajibul wujud tu maksudnya tidak pernah tiada. Tak boleh kita nak sebut dia tak ada. Dia mesti ada. Ada saja. Kalau kita ada namanya Adam, ketiadaan, baru kita wujud. Kidam tu dia kata kat syarah wa huwal adamul ibtida'il wujud. Wa huwa sifatun salbiyatun. Dan baqa' tu. Baqa' pula kidam tu. Kidam tu adalah satu daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang bangsa nafi. Sifat yang jenis nafi. Contoh manusia kita sebut Zaid yang botak. Botak tu sifat bagi Zaid. Dan botak tu namanya sifat salbiyah. Kalau kita sebut botak, maka kata gambar apa? Nafinya rambut. Ternafinya rambut. Tak ada rambut. Kalau kita sebut kidam, sedia ada. Kidam maksudnya sedia ada. Akan tergambar, iaitu tak ada permulaan. Bersifat nafi. Wal wajibul baqa'. Dan Tuhan tu wajib, mesti, baqa' kekal maksudnya. Wa huwal adamu tara'an al-adami, iaitu ketiadaan kedatangannya tiada. Dia ada, tiba-tiba datang tak ada. Itu manusia boleh lah. Makhluk macam tu lah. Dia tak ada, lepas tu ada, lepas tu datang pula tiada. Tuhan tak boleh macam tu. Tiadanya kedatangan, ketiadaan, tak boleh. Fayarji'u ila salbi aidan alal asah. Dan sifat baqa' ni juga ada nama sifatnya
sifat salbiyah juga, alal asah, atas pendapat yang asah. Maksudnya kekal. Kalau kita sebut kekal, ternafi apa? Ternafinya pengakhiran, tiada pengakhiran. Wa annahu ta'ala mukhalifun li khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai, bersalahan, tidak serupa bagi makhluknya. Fala yushbihuhu syai'an min makhluqatihi, maka tidak menyerupai akan sesuatu pun daripada makhluknya. Jadi Allah tak serupa dengan makhluk apa-apa pun. Wala yushbihuhu syai'un minha, dan tak ada pun makhluk yang serupai dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qaimun bin nafsih ay ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis. Qaimun bin nafsih. Kalau kita tengok terjemah, kadang orang terjemah dengan berdiri dengan sendiri. Itu terjemahnya tak tepat lah. Yang tepatnya, yang bagusnya, iaitu qaimun bin nafsih, tidak berhajat ataupun tidak memerlukan kepada lain. Ataupun nama lainnya ghaniyun mutlak. Ghaniyun mutlak. Ay ghaniyun 'anil mahalli, iaitu terkaya ia, tidak memerlukan ia. Terkaya maksudnya tak perlu, tidak memerlukan ia, anil mahal, daripada mahal. Mahal maksudnya zat. Dia tidak memerlukan kepada zat, kepada zat lain. Allah ni zat, jadi tak perlu kepada zat lain. Jadi kita bezakan lah, kerana ada namanya zat, ada namanya sifat. Contoh, baju ni namanya zat, putih pada baju ni namanya sifat. Apa beza zat dengan sifat? Sifat ni perkara yang qaimun maqama bi ghairi, dia mesti ada pada lainnya. Kalau zat maqama bi nafsih, dia ada pada sendirinya, dia tak memerlukan benda lain. Tapi kalau sifat, dia memerlukan pada tempat dia nak tumpang ada. Contoh kita sebut pedas. Pedas dia mesti tumpang pada sesuatu, tumpang pada something lah. Contoh dia tumpang kepada cili, tumpang kepada sos, tumpang kepada lada. Itu namanya pedas. Pedas tu sifat. Cili tu, lada tu, itu namanya zat. Jadi bezalah zat dengan sifat. Allah ni zat ke sifat? Dia adalah zat. Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ai zatin yakumu biha. Jadi Allah tu ghaniyun anil mahal, dia kata. Ghaniyun itu terkaya, tidak memerlukan, tidak berhajat kepada mahal, kepada zat. Sebab dia zat. Zat tidak memerlukan benda zat lain. Sifat yang memerlukan tempat tumpang. Zat tak perlu tempat tumpang dia. Cili adalah. Okay, kalau pedas tu ada dengan cili. Itu namanya sifat. Sifat ni memerlukan tempat tumpang. Wal mukhassis, dan pencipta. Apa tu dia kata dalam syarah? Aizatin yakumu biha. Mahal tu maksudnya zat yang berdiri, yang ada dengannya. Izlau yakunu zalika kazalika illa sifatu. Okay. Dia kata kalaulah Tuhan tu memerlukan, berhajat kepada tempat, nescaya illa sifatu, nescaya Tuhan tu adalah sifat. Sebab sifat ni memerlukan kepada zat. Jadi tu mustahil lah. Jadi Tuhan ni apa? Tuhan ni zat, iaitu Allah adalah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wa maulana jalla wa azza, jadi Tuhan kita jalla wa azza zatun yatanazzahu an zalika. Ia adalah zat. Jadi dia kata Tuhan kita ni adalah zat, bukan sifat, bukan jenis yang tumpang-tumpang ni. Bukan yang berhajat kepada sesuatu lain, bukan. Itu maksud qiyamun binafsih, tidak berhajat maksudnya. Zatun yatanazzahu an zalika, iaitu dia satu zat yang suci daripada demikian itu, daripada berhajat kepada zat lain. Itu Allah, dia suci daripada berhajat kepada zat lain. Wa anil mukhassis, dan Tuhan tu ghaniyun anil mukhassis, dia tidak berhajat kepada mukhassis. Kat sini maksudnya adalah pencipta, fa'il. Ai fa'ilin li takhsisihi mumkina bi ba'di ma yaqbaluhu. Apa maksud mukhassis? Dalam syarah dia kata fa'il, yang membuat, li takhsisihi,
bagi menentukannya. Al-mumkina, perkara-perkara mungkin. Perkara-perkara mungkin, contoh panjang ke, pendek ke, warna apa, tu. Jadi ada yang tukang tentukan, ada yang menentukan, takhsis ni menentukannya. Yang perkara-perkara mungkin. Bi ba'di ma yaqbaluhu, dengan perkara mungkin yang boleh menerima, yang boleh dibuat dengan perkara mungkin tersebut. Allah tu dia tak berhajat dengan perkara tu, dia tak berhajat kepada, dia dah pencipta, dia tak berhajat kepada pencipta. Izla yaftakiru ilaihi, kalaulah dia berhajat kepada orang yang menentukan dia, sesuatu yang menentukan dia. Illa ma yaqbalu adam, nescaya dia tu menerima ma yaqbalul adam, ketiadaan. Wa maulana jalla wa azza wajibul wujud, padahal Tuhan kita itu wajibul wujud. Tak ada namanya ketiadaan. Kalaulah dia tu ada yang pembuat dia, pembuat dia ada, dia tak ada, itu namanya mukhasis, yang mengadakan dia, yang mentiadakan dia, tu. Takkan dia nak terima macam tu? Dia tak, dia. Jadi la yaftakiru ilaihi, dia tidak berhajat kepada perkara macam tu, sebab dia lah pencipta, dia yang mengadakan, dia yang mentiadakan. Wajibul wujud, wa maulana, padahal Tuhan kita jalla wa azza wajibul wujud, itu wajibul wujud, wujudnya tak ada yang namanya tiada. Dia bukan tiada, betul dia ada kan, bukan. Jadi dia tak berhajat kepada yang mengadakan dia. Wa wahidun, dan lagi sifat Tuhan, sifat Tuhan nak jadi Tuhan mestilah wahidun, wahidun, esa, fi sifatih, pada sifatnya, fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi, dia mesti esa pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dalam syarah dia kata fala yutasawwaru tatarrukul inkisam ilaihi, maka tidak tergambar, tak boleh kita bayang bahawa berlakunya pembahagian-pembahagian kepada Allah. Tak boleh, tak kira lah kam apa pun, kam muttasil ke kam munfasil, tak boleh. Wa wahidun fi sifatih, zat Allah ni tak ada namanya kam muttasil, kita kena nafikan namanya kam muttasil. Kam muttasil ni iaitu tersusun daripada ajza', tersusun daripada juzuk-juzuk. Macam kita ni tersusun daripada jari, tangan, lengan, jadi satu tubuh macam ni. Tuhan bukan macam tu. Dan contoh jari tersusun daripada atom-atom. Jadi tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk, juzuk atom. Tuhan bukan macam tu. Itu namanya kita kena nafikan kam muttasil. Dan kita kena nafikan pada zat tu kam munfasil. Ada satu zat yang serupa dengan Allah, itu pun mustahil. Wa wahidun fi sifatih, dan ia esa pada sifat dia. Sifat Allah pun esa, tunggal. Fala yusyariku, dalam syarah dia kata maka tak ada sesuatu pun yusyarikuhu yang serupa ahadun oleh satu pun fi wasfin daripada satu sifatnya, min awsafihi daripada sifat-sifatnya. Contoh, tak boleh ada namanya dua kudrah. Kalau ada dua kudrah, satu kudrah untuk buat ni, satu kudrah untuk buat ni, itu mustahil pada zat Allah lah. Jadi membazir tu, jadi dua kudrah tu buat apa tu? Jadi nanti melazimi lemah namanya. Fahuwa munfaridu bil uluhiyah, maka Allah tu tertunggal pada sifat ketuhanannya. Pada sifat dia mesti tunggal. Dia ada satu kudrah saja, satu iradah saja. Dia tak boleh ada dua lah. Contoh kita ada kudrah, kita ada banyak. Ada kudrah tangan, kuasa tangan, kuasa apa ni, kemampuan tangan, kemampuan kaki, kemampuan badan, badan belakang. Kita nak angkat tangan kanan, tangan kiri, kita nak angkat benda yang ringan, guna tangan satu tangan boleh. Nak angkat katil, guna dua tangan. Jadi tangan pun kita ada beberapa kemampuan, kudrah kita ada berbilang lah. Tuhan tak. Okay. Kalau ada dua tu boleh melazimi lemah. Sebab kita lemah lah, kita kena banyak kudrah. Fahuwa munfaridu bil uluhiyah, maka ia tu tertunggal, Allah tu tertunggal dengan uluhiyah, dengan sifat ketuhanannya. Wa wahidun fi af'alihi. Dalam syarah lagi dia kata apa maksud esa pada perbuatannya. Fala fa'ila illahu, maka tiada pencipta, pembuat melainkan ia, melainkan Allah. Wa yajibu lahu ta'ala,
Okay, masuk pada sifat ma'ani pula. Kat sini yajibu ni, watajibu boleh lah. Watajibu lahu ta'ala al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal haya was sam'u wal basar wal kalam. Dan wajib dan mestilah juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sab'u sifatin, 7 sifat. Wahia sifatul ma'ani. 7 ni, kudrah, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam, dinamakan sifat ma'ani, sifat yang bangsa wujudi, bangsa ada. Kalau dibukakan hijab kita boleh tengok. Wahia sifatul wujudiyah al-qa'imah bizati, iaitu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada, bangsa wujud. Itu namanya sifat ma'ani. Al-qa'imah, yang ada pada zatnya, zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. pada zatnya. Lepas tu dia kata al-ula, yang pertamanya daripada sifat ma'ani, al-qudratu wa hiya sifatun yata'atta biha ijadu mumkini. Pertama iaitu kaunuhu kudrah. Pertama namanya kudrah. Apa tu kudrah? Dalam syarah dia kata wa hiya sifatun, ianya adalah satu sifat yata'atta, yang membawa kepada ijadul mumkin, mengadakan perkara mumkin. Jadi kudrah ni mengadakan perkara mungkin. Dia bukan mengadakan perkara mustahil, bukan mengada mustahil lah, tak boleh lah mengada kan. Mustahil akal kat sini. Apa tu mustahil? Mustahil ni perkara yang tak tergambar pada akal adanya. Kalau wajib tadi sudah apa? Wajib tak tergambar pada akal ketiadaannya, tak adanya. Jadi mustahil tak bertakluk dengan sifat kudrah. Sifat kudrah ni tak buat perkara mustahil. Tak buat, memang tak boleh. Maksudnya bukan kerja dia nak kena buat perkara mustahil. Bukan kerja kudrah. Lepas tu dalam syarah dia kata wa i'damuhu. Jadi sifat kudrah ni dia boleh buat perkara yang mungkin. Nak buat, nak ijad, nak mengadakan perkara mungkin, ataupun i'damnya, ataupun kita nak mentiadakan perkara mungkin. Perkara mungkin tu dah ada, dia nak mentiadakan. Itulah namanya sifat kudrah ni, berkuasa pada perkara tersebut. Dia kerja dia itu, ataupun dia sifat ta'aluk dia itulah. Bahasa dia, bahasanya ta'aluk lah, kerja lah. Kerja mungkin tu itulah, mengadakan mungkin. Kerja kudrah ni mengadakan mungkin ataupun mentiadakan mungkin, ataupun membiarkan mungkin. Ataupun mungkin ni kita sebut perkara baharu lah, ataupun makhluk. Senang ceritanya mungkin, baharu, makhluk, lebih kurang je tu, sama-sama je. Okay. Alal wafqil iradah, dan dia mengadakan ataupun mentiadakan perkara mungkin tu muafakat, bertepatan dengan kehendaknya, dengan iradahnya. Fa muta'alliqahuma mumkinat, maka tugas ataupun tempat takluknya kudrah dengan iradah tu adalah perkara mumkinat. Perkara mustahilat, wajibat, tu bukan bicara sifat kudrah dan iradah, bukan. Jadi iradah dan kudrah, kemampuan ataupun kuasa Allah dengan kehendaknya, hanya bertakluk, hanya bersangkut paut, hanya bekerja pada perkara mungkin saja. Jadi kalau kita dengar ada orang soalan, boleh tak Tuhan nak cipta satu lagi Tuhan? Itu perkara mustahil. Mustahil. Berbilangnya Tuhan tu perkara mustahil. Jadi perkara mustahil tu tak ada sangkut paut dengan kudrah Allah. Dia kata kalau tak boleh cipta maka Tuhan tu lemah. Tu tak ada. Tu soalan tu dah salah. Jadi yang bertakluk dengan dengan sifat kudrah itu adalah perkara mungkin. Perkara mustahil dia tak takluk, tidak sangkut paut pada perkara mustahil. Iradah, kudrah tidak sangkut paut pada perkara mustahil. Dia ada terma dan syarat lah. Dia tertakluk pada terma dan syarat. Dia ada tertakluk lah, ada tempat takluk. Kudrah, iradah, sifat ma'ani ni kebanyakannya ada tempat takluk. Fa kullu mumkinin maqdurun lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka setiap perkara mungkin, maqdurun itu bawah kuasa atau bawah kuasa
Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang tanya, boleh tak Allah nak cipta? Ada soalan dulu-dulu, iaitu dia tanya, boleh tak Allah nak cipta batu yang sangat besar yang dia tak mampu nak angkat? Tu soalan tu salah. Nak cipta batu yang sangat besar tu boleh, besar ke kecil tu boleh. Tu perkara mungkin. Tak mampu tu sifat mustahil tu. Jadi soalan tu salah. Tak boleh tanya macam tu lah. Sebab itu bukan kerja kudrah. Dan kita tak sebut Allah tu lemah sebab dia tak buat perkara tu. Contoh 1 tambah 1 wajib 2 ataupun itu memang dah ketetapan dia jadi 2. Kalau orang cakap 1 tambah 1 3, itu mustahil tu, mustahil akal. Tu tak ada, Tuhan tak boleh buat. Maksudnya nak buat tu kena tukar bahasa, 1 3 2 tu boleh. Tapi kalau nak 1 tambah 1 adalah 3, tu mustahil akal. Tak boleh buat tu. Lepas tu dia kata wasani, iaitu yang keduanya iradah. Sifat ma'ani yang kedua iaitu iradah. Iradah ni maksudnya apa? Iradah adalah kehendak, berkehendak. Wahya sifatun yata'atta biha takhsisu kulli mumkinin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Iradah tu adalah satu sifat yang terhasil, tahsilu yata'atta, yang membawa kepada pengkhususan kulli mumkinin, setiap perkara yang mungkin, bi ba'di ma yajuzu alaihi, yang mana perkara mungkin tu, perkara-perkara tu boleh diterima oleh mungkin tersebut. Jadi kehendak Allah tu dia menghasilkan perkara-perkara yang mungkin juga. Contoh, dia nak ciptakan Zaid ni nak warna apa? Coklat ke, hitam ke, putih ke, merah ke? Jadi mana tu yang nak tentukan tu? Itu sifat kehendak. Kehendak. Fa muta'alliqahu. Jadi semua perkara yang mungkin pada Zaid itu semua takluk bagi sifat iradah, kehendak Allah. Semua berlaku atas kehendak Allah. Fa muta'allaqahuma al-mumkinatu aidan. Maka tempat takluk ataupun kerjanya sifat iradah tu adalah perkara mungkin juga. Dia takkan berkehendak buat perkara mustahil. Tak ada. Fata'siru kudrati tabi'un li ta'siril iradah. Maka kudrah memberi kesan ataupun tabi'un sesuai li ta'sir iradah, sesuai dengan kesannya iradah. Jadi Allah cipta makhluk ni dengan kudrahnya. Cipta perkara mungkin ni dengan kudrahnya. Dan dia cipta tu dengan iradahnya, dengan kehendak dia. Kama anna ta'sirul iradah tabi'un lil ilmi. Seperti mana terkesannya iradah sesuai mengikut bagi ilmu. Jadi kalam ni susah, tapi yang mudahnya kita ambil yang fardu ain lah, iaitu Tuhan dalam syarah tu sebut lah. Allah mencipta dengan kudrah dia, dengan kuasa dia. Pastilah dengan kehendak dia. Pastilah dengan kehendak dia. Dan pastilah dengan sifat ilmu dia, dengan keilmuan dia, pengetahuan dia. Jadi Allah Maha tahu lah. Jadi lahir kat situ biasa kita akan lahirnya redha, redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kat sini dia sebut taksir taksir ni dia ada kesan lah. Dari perbahasan falsafah dia. Wasalisatu al-ilmu. Yang ketiganya daripada sifat ma'ani iaitu ilmu, mengetahui, pengetahuan. Wahia sifatun tujibu tamyizan muhitan la yahtamilu nakida. Ilmu tu adalah satu sifat yang memestikan dia, yang mestikan tamyizan, jadi pembeza, tamyizan muhitan, yang meliputi semua perkara. Dia mengetahui semua perkara. Jadi kalau ada ilmu, kita dapat bezakan ini sesuatu perkara, ini satu perkara. Itu namanya ilmu yang memastikan, menjadi pembeza. Muhitan, dan ilmu tu meliputi setiap perkara. La yahtamilun nakida, yang tidak menerima lawan bagi ilmu. Adalah ilmu, lawan dia apa? Lawan dia jahil. Waham, lagi apa? Syak. Itu semua tak boleh tu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala.
fa muta'alliqah kuha jami'u al-wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dan ilmu ni dia mengetahui apa saja, dia bersangkut paut pada perkara apa saja, pada perkara wajibat. Allah mengetahui semua perkara wajib-wajib, 1 tambah 1 2, itu Allah tahu. Perkara-perkara zat dia yang wajib wujud dia tahu. Sifat-sifat dia yang wajib wujud dia dia tahu. Sifat-sifat dia pun dia tahu, yang wujudi tu dia tahu. Al-jaizat, perkara-perkara yang jaiz pun Allah tahu. Perkara jaiz maksudnya perkara-perkara yang mungkin, semua perkara makhluk, detail-detail makhluk dia tahu. Wal mustahilat, dan perkara-perkara mustahil pun dia tahu. Tak boleh terima Tuhan ni ada anak, tu dia tahu perkara tu. Fahuwa ta'ala alimun. Jadi ilmu tu bersangkut paut dengan semua perkara wajib, mustahil dan jaiz. Fahuwa ta'ala al-alimu ala al-ihatah wa tafsil. Maka Allah tu ilmu dia ataupun dia maha mengetahui atas semua perkara, meliputi semua perkara, wa tafsil, dan perincian-perincian perkara tersebut ataupun detail-detail. Wa rabi'atu al-hayah. Yang sifat ma'ani yang keempat dia kata, iaitu perhidup. Wa hiya sifatun tusahhihu. Itulah sifat yang mengesahkan. Mengesahkan apa? Mengesahkan semua perkara tadilah yang disebut. Kalaulah Tuhan tu mati, tak ada hayah, tak ada hidup, maka apa berlaku? Maka tak adalah namanya sifat kudrah, iradah, ilmu. Contoh kita jumpa gambar, mestilah orang yang melukis gambar tu hidup. Tu first dia mesti tu dia kata seolah-olah menjadi syarat. Jadi kita tengok gambar tu, cantik yang gambar ni. Pastilah orang yang melukis ni ada namanya kudrah, kemampuan untuk melukis gambar. Pastilah dia ada namanya kehendak. Kita tengok gambar tu gambar lelaki ataupun gambar rumah, jadi dia berkehendak untuk melukis gambar rumah. Orang tu mampu untuk melukis dan dia ada kehendak untuk melukis. Dia berkehendak untuk nak gambar rumah, bukan gambar selain rumah. Dan mesti dia kena ada ilmu tentang rumah. Itu namanya. Dan tiba-tiba ada orang kata sebenarnya dia mati. Siapa yang lukis kalau mati? Jadi seolah-olah hidup ni dia kata sifatun tusahhihu. Sifatun tusahhihu liman qamat bih. Jadi kenalah hidup barulah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Liman qamat bihi an yattasifa bil idrag. Bagi zatnya qamat, bagi zatnya bersifat dengan sifat hayah. Bihi, hi tu kembali kepada man. An yattasifa bil idrak, bahawa zat tu bersifat dengan segala sifat idrak, kudrah, ilmu, hayah. Wahya la tata'allaqu bi syai'. Dan sifat hayah ni tak ada sangkut paut dengan sesuatu pun. Was-sam'u wal basar. Dan sifat sama' dan basar yang kelima. Wa khamisatu, dan yang kelimanya as-sam'u, iaitu pendengar. Wasadisatu, dan keenamnya basar, sifat ma'ani yang keenam, iaitu basar, melihat. Wa huma sifatani yankashifu bihima syai'u akal ilmi. Dan keduanya itu sifat sama' dan basar, pendengar, pelihat tu, dia sifatani yankashif, takluk di inkishaf, iaitu dua sifat yang menyingkap, biha syai'un, akan sesuatu. Yankashifu, nakasa yankusu, yankashafu, daraba yadribu, duriba yadrubu. Yankashifu bihima syai'u, oleh sesuatu, kal ilmi, seperti ilmu juga. Jadi ilmu ni inkishaf, inkishaf jugalah, sama dari segi ta'aluk lah, dari segi ta'aluk dia samalah inkishaf seperti ilmu. Jadi sama basur ni tersingkap dia punya ta'aluk lah. Itu nanti kita akan belajar pada kitab lain. Illa annal inkishafa bihima yazidu an inkishafil ilmi, dengan bahawa inkishaf keduanya itu yazidu, bertambah. Ini kena terjemah beza lah. Inkishaf sama basar tu berbeza daripada inkishaf ilmu. Itu hakikat dia, wallah alam macam mana lah. Jadi itu kita kena kembali pada
dalil nakli lah sama basar ni. Jadi orang tanya nak buat apa dah sama basar. Sama basar ni untuk apa? Untuk inkishaf, untuk menyingkap, mengetahui sesuatu. Kan dah ada sifat ilmu. Tu nanti kitab-kitab lain dia akan bahas lah. Tu dia kata kat sini illa an inkishafa bihima yazidu. Dia ada pembeza dia lah, ada beza. Sama punya inkishaf, basar punya inkishaf dengan ilmu punya. Bima'na annahu laisa ainahu, dengan makna bukanlah ia sama betul-betul pada hakikat. Hakikat ni kita kena serah pada Allah. Kama ulima fi syahid, sebagaimana ada pada makhluk ni. Kalau kita pada makhluk ni pun kita tahu mata kita punya menyingkap ataupun memberikan kita faedah pengetahuan tu lain. Kita punya telinga mendengar tu kita dapat something lain. Dapatlah terhasil lah pula ilmu. Tu something lain. Itu walillahi masalul a'la lah. Wal muta'alliqahuma mawjudat, dan keduanya itu bertakluk kepada semua perkara mawjudat. Nanti pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari lah. Sama basar ni, sama ni mendengar perkara apa? Perkara mawjudat. Semua perkara yang wujud didengar. Jadi dikilaf lah situ. Ada yang kata sama ni hanya mendengar perkara yang ada suara. Basar pun melihat perkara yang mawjudat. Tapi kat sini sama basar dua-duanya bekerja untuk mengetahui, untuk menginkishaf semua perkara yang wujud. Wasabi'atu kalam, dan yang ketujuhnya daripada sifat ma'ani adalah kalam. Wa huwal ma'nal qa'imu bi zatihi ta'ala wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu. Dan yang ketujuhnya kalam, iaitu ia adalah satu makna. Al-qa'imu, ada sifat ma'ani yang qa'im, yang ada bizatihi, pada zat Allah SWT. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu, dan dia bertakluk, dia bekerja, bertugas seperti mana ilmu. Ta'alluq kalam dengan ta'alluq ilmu sama. Samalah. Contoh kalam Allah juga beritahu perkara yang wajib, beritahu perkara mustahil. Qul huwallahu ahad, itu perkara wajib. Kalam Allah memberitahu kita perkara wajib. Jadi ta'alluq namanya ta'alluq yang perkara wajib. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalam Allah memberitahu kita perkara yang mustahil. Tiada satu pun tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Walam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kan dia memberitahu perkara yang mustahil. Itu kalam dia bertakluk seperti takluk ilmu, takluk kepada bekerja ataupun dia memberitahu perkara wajib, mustahil dan harus ataupun boleh. Wa tajibu lahu ta'ala sab'u sifatin mulazimatun li hazihi sab'i wa hiya sifatul ma'nawiyah. Dan mesti juga baginya Allah Subhanahu wa taala sab'u sifatin, 7 sifat. Mulazimatun, yang melazimi, lihazihi sab'i, bagi 7 sifat yang dahulu tu. Iaitu kita sebut sifat ma'ani, ada namanya sifat ma'nawiyah. Wahia sifatul ma'nawiyah, ia adalah sifat ma'nawiyah. Sifat hal. Hal. Wahia kaunuhu, iaitu hal keadaannya. Ta'ala qadiran, Allah itu berkuasa. Allah itu senantiasa bersifat dengan berkuasa. Wa muridan, sentiasa bersifat dengan berkehendak. Wa aliman, dan sentiasa bersifat dengan pengetahuan. Wa hayyan, dan sentiasa bersifat dengan perhidup. Wa sami'an, dan sentiasa bersifat dengan pendengar. Wa basiran, dan sentiasa bersifat dengan pelihat, dan sentiasa mutakalliman. Wa mutakalliman, dan sentiasa bersifat dengan pekata. Sifat pekata, bukan sentiasa berkata, sentiasa bersifat dengan pekata. Jadi maksudnya ada sifat pekata tu lah. Kita pun ada sifat pekata, tapi bukan kita sentiasa berkata. Kita ada sifat. Kalau kita tak ada sifat pekata, itu namanya bisu. Bukan sentiasa Tuhan tu berkata-kata, bukan. Sentiasa dia bersifat pekata. Macam kita lah, sentiasa bersifat dengan pekata. Ay muttasifan bi qiyamis sifati sab'i
mutaqaddimati bih. Dan ia itu yakni bersifat biqiyami sifati sab'i, yang ada pada sifat-sifat yang 7 yang terdahulu. Apa beza dia? Beza. Contoh zat diri Zaid, sifat ilmu Zaid. Jadi ada beza lah. Contoh kita sebut Zaid tu berilmu, ataupun zat diri Zaid berilmu. Jadi ilmu tu satu sifat bagi Zaid. Atau kita sebut zat diri Zaid ilmu, bersifat ilmu. Lepas tu Zaid ataupun zat Zaid tu tambah dengan sifat, gabung dengan sifat, jadilah berilmu. Itu berilmu tu maknawiyah, tu mudah je lah. Mudah dia macam tu lah, maknawiyah tu, ataupun ahwal. Zat tu satu perkara lain, ilmu satu perkara lain, berilmu tu satu perkara lain. Ataupun kita sebut zat yang berilmu. Jadi ada namanya zat Zaid, ada namanya ilmu, adanya berilmu. Lepas tu dia sama walamma anha, dan tak kala telah selesailah al-kalama, pembicaraan, alama yajibu lahu ta'ala, atas perkara yang mesti pada zat Allah SWT. Jadi nak jadi Tuhan mesti kena ada sifat-sifat yang telah disebut tadi. Contoh kidam, baqa', mukhalafatul li hawadis. Kena Tuhan tu kena sedia ada. Itu sebab itulah time Nabi Musa berdebat dengan Firaun. Jadi Firaun dia kata, apa Tuhan kau ni? Apa definisi Tuhan kau ni? Tuhan kau ni apa sebenarnya? Jadi Nabi Musa tak jawab lah. Nabi Musa jawab dengan sifat, iaitu dia kata Tuhanku yang cipta langit bumi. Jadi masuk Islam lah orang time tu. Dia dengar Nabi Musa cakap tu, betul juga. Dan Tuhan aku adalah Tuhan nenek moyang korang. Jadi nak jadi Tuhan tu mestilah namanya kidam, kena sedia ada. Jadi orang time tu terfikir, betul juga tu. Kalaulah Firaun tu Tuhan, nescaya siapa Tuhan yang sebelum Firaun nak wujud? Siapa cipta langit bumi? Siapa Tuhan moyang-moyang Firaun, mak bapak Firaun? Siapa Tuhannya? Takkan Tuhan terlambat. Jadi Tuhan mestilah qadim. Tak ada permulaan. Okey, lepas tu dia kata lagi, walamma anha kalama alama yajibu lahu ta'ala ta'arrada lima yastahilu alaihi ta'ala. Maka tak kala selesailah Imam Sanusi daripada bicara tentang perkara yang wajib, perkara yang mesti, sifat-sifat mesti bagi Tuhan, ta'arrada lima yastahilu, maka dia pun bentangkanlah perkara yang mustahil pula. Perkara yang mustahil pada zat Tuhan. Jadi kalau nak jadi Tuhan, tak boleh dia kena ada sifat wajib dan tak boleh ada sifat mustahil. Ni nak bagi tahulah sifat mustahil Tuhan tu apa. Wa zalika adadadu 20 wajibah. Dan demikian itu adadat 20 wajibah, 20 yang wajib. Faqala wa yastahilu alaihi jalla wa azza. Maka dia kata, Imam Sanusi kata, wa yastahilu alaihi jalla wa azza, mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang menguasai, yang maha perkasa. Al-adam, mustahil dia adam. Adam ni maksudnya tiada, lawan bagi wujud. Guna ain bukan guna adam, tapi adam. Adam, al-adam maksudnya tiada, ketiadaan, lawan bagi wujud. Jadi Tuhan tu mesti wujud. Mustahil, tak boleh jadi dia tu adam, tiada. Wal hudus, dan mustahil ataupun tak boleh jadi Tuhan tu. Mustahil yang kalau kita terjemah iaitu tak boleh jadilah. Tak boleh. Mustahil Tuhan tu hudus baharu. Watturu'ul adam, dan kedatangannya ketiadaan. Okey, dia kata apa maksud adam, ketiadaan tu? Wal muhal, mustahil. Mustahil Tuhan tu bersifat dengan adam, bersifat dengan ketiadaan. Apa maksud mustahil dulu? Wal muhal, dalam syarah dia kata mustahil tu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Perkara yang tak boleh digambar pada akal adanya. Tak boleh. Akal kita tak tergambar adanya perkara tu. Contoh kita kata 1 tambah 1 3. 3 tu namanya mustahil. Tak tergambar pada akal adanya.
Contoh kita kata Zaid berdiri dan duduk dalam satu masa yang sama. Macam mana tu duduk dan berdiri dalam satu masa yang sama? Itu namanya perkara mustahil. Mustahil, akal kita tak boleh gambar. Duduk berdiri dalam satu masa yang sama. Tak boleh tergambar. Itu namanya muhal ataupun mustahil. Jadi Tuhan tu bersifat dengan tak ada, itu mustahil. Akal kita tak boleh nak gambar lah. Padahal kita nampak dalam langit, bumi ni, alam ni tercipta. Ada, mesti ada Tuhan. Fala yutasawwaru tatarruku al-adami ilaihi jalla wa azza. Maka tak boleh tergambar berlakunya ketiadaan, tiada kepada Tuhan, kepada Allah azza wa jalla. Okey, wasani, dan yang kedua. Yang kedua, wal mumasalatu lil hawadis. Wal hudus. Yang kedua, hudus. Yang kedua adalah hudus. Hudus maksudnya baharu. Mustahil Tuhan tu baharu. Tak boleh jadi Tuhan tu baharu. Baharu maksudnya baru ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu yang baharu. Wa huwa diddul qidam. Hudus tu baharu adalah lawan bagi qidam. Tuhan ni mestilah sedia ada. Dia tak boleh baru ada, tak boleh. Wal hadisul mawjudu masbuku bil adam. Apa maksud hadis? Apa maksud baharu? Dia kata adanya didahului oleh ketiadaan. Dulu tak ada, lepas tu ada. Ni namanya baharu. Kita ni semua namanya baharu sebab kita dulu tak ada, lepas tu ada. Jadi kita didahului oleh ketiadaan. Jadi kita namanya baharu. Wasali suturul adam. Dan yang ketiga, mustahil Tuhan tu turuul adam, datang ketiadaan. Apa ni turuul adam? Wa huwa diddul baqa. Dan inilah lawan bagi sifat baqa. Jadi kalau Tuhan tu mestilah baqa. Baqa ni kekal lah. Jadi lawan dia turuul adam, kedatangan ketiadaan. Dia mestilah kekal. Tiba-tiba datangnya ketiadaan, itu mustahil. Mustahil. Nanti dia bagi tahulah sebab mustahil. Wa huwa diddul baqa wa turu'u syai'i wa wuqu'uhu ba'da an lam yakun. Datangnya sesuatu, wa wuqu'uhu berlakunya ba'da an lam yakun. Berlakunya setelah ataupun selepas dahulunya dia tak ada. Jadi tak boleh terima kedatangannya ketiadaan pada zat Tuhan. Jadi semua yang binasa itu semuanya bukan Tuhan. Firaun binasa, itu bukan Tuhan. Dajjal binasa, itu bukan Tuhan. Nabi Isa, Jesus, pokok binasa, apa lagi, lembu binasa, itu semua bukan Tuhan. Jadi nak cari Tuhan, cari yang kena dengan sifat Tuhan lah, sifat ketuhanan. Ada 20 sifat ni. Kalau sesuatu tu dia bersifat dengan 20 sifat ni, maka boleh lah. Boleh lah goyang sikit, tapi tak adalah goyang. Jadi mesti kena bersifat dengan ketuhanan, barulah boleh jadi Tuhan. Ni tak kena dengan sifat Tuhan, dia binasa. Lembu binasa, pokok binasa, dia dituhankan. Tak boleh tu. Jadi salah Tuhan tu. Warabi'u al-mumasalatu lil hawadis. Yang keempatnya, mustahil, tak boleh jadi Tuhan tu serupa dengan makhluk. Wa huwa diddul mukhalafah laha wal mumasalah al musyabahah. Apa maksud? Dia kata apa maksud mumasalah? Mumasalah tu maksudnya keserupaan, serupa. Tak boleh, Tuhan tak boleh serupa dengan makhluk. Wal khamisu iftiqar ila mahalli wal mukhassis wa huwa diddul ghina anhuma al ma'niya bil qiyamil bil nafsi. Yang kelima, mustahil Tuhan tu iftiqar, berhajat ataupun memerlukan ila mahal, kepada zat, wal mukhassis, dan mukhassis fa'il dan pencipta. Mustahil Tuhan tu berhajat kepada zat lain, dia nak menumpang, tak boleh. Itu namanya sifat tu. Zat Tuhan ni bukan sifat, dia zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wal mukhassis, dan mustahil dia memerlukan, dia berhajat. Iftiqar maksudnya berhajat kepada, memerlukan kepada pencipta. Tak boleh, itu mustahil sebab dia lah pencipta. Inilah lawan bagi sifat goni, goniul mutlak. Wasyariku, dan mustahil Tuhan tu ada sekutu.
mustahil, tak boleh terima kita. Pada akal kita tak boleh terima Tuhan tu ada namanya sekutu. Wasadisu asyariku wa huwa didul wahdaniyah asyamila li nafil inkisam wa huwa al-kamiyatu muttasilah wan naziri wa huwa al-kamiyatu munfasilah. Jadi tak boleh tu. Dia kata dalam syarah wa huwa didul wahdaniyah. Jadi sekutu tu, adanya Tuhan lain tu, itu lawan bagi sifat wahdaniyah. Tuhan tu mestilah esa, lawan dia berbilang ataupun ada sekutu. Asyamilah yang merangkumi pada nafinya, menafikan inkisam, menafinya terbahagi-bahagi. Tuhan tu ada bagi-bagian. Wa huwa kamiyatun muttasilah. Seperti kita ni ada bahagian-bahagian, ada bahagian kepala, badan. Itu tak boleh. Tuhan tu bukan macam tu. Ada kita tersusun daripada atom-atom. Namanya kam muttasil. Itu tak boleh. Ternafi tu perkara tersebut pada Tuhan. Jadi kalau nak jadi Tuhan, tak boleh tersusun daripada atom, tak boleh tersusun daripada anggota, kaki, kepala, badan, atom-atom jadi pokok. Tak boleh. Jesus tak boleh jadi Tuhan. Pokok tak boleh jadi Tuhan, lembu tak boleh jadi Tuhan, potong tak boleh jadi Tuhan, dewa-dewi semua tak boleh jadi Tuhan. Sebab tu semua tersusun daripada tersusun daripada juzuk-juzuk. Wan nazir, dan mustahil juga dia serupa. Wa huwa kamiyatun munfasilah. Maksudnya ada satu lagi Tuhan yang serupa dengan dia. Ada dua tu. Allah pula. Tak boleh. Itu pun mustahil. Nanti dia bagi tahulah sebab apa mustahil. Wasyariku, nanti dia bagi tahu dalil. Wasyariku huwa zahir fin nazir. Dan adanya sekutu yang zahir tu, az-zahirun itu lebih zahir daripada fin nazir, pada sekutu ada satu lagi Tuhan. Okey, dia kata yang nazir tu itu lebih zahir lah. Maksudnya ada dua Tuhan tu, itu betul-betul tak masuk akal lah. Kalau ada dua Tuhan, siapa nanti satu Tuhan nak cipta bumi ni datar, satu lagi nak cipta bumi bulat. Tak tercipta bumi ni, padahal bumi ni dah ada dah, kita nampak dah. Jadi mesti ada Tuhan esa. Lakin yastalzimu adamul inkisam. Akan tetapi kat sini dia terapa. Jadi dekat ni susah. Dia fi ba'di nuskhati lakin yastalzimu ataupun lakin wahdaniyatullah yastalzimu adamul inkisam. Akan tetapi sifat wahdaniyah Allah itu menuntut tiadanya terpisah ataupun inkisam, bahagian-bahagian. Jadi tu dengan sifat wahdaniyah tu ternafilah namanya pembahagian-pembahagian. Contoh kita ada bahagi-bahagi kam kita ni, bahagi-bahagian daripada juzuk. Tu mustahil. Izlau furida lakana kullu. Kalaulah Tuhan tu, kita kata kalaulah ada orang kata tu Tuhan tu ada tersusun daripada juzuk-juzuk, macam kita tersusun daripada atom-atom, kepala, badan, kaki, dan tersusun daripada atom-atom. Jari kita ni ada berapa juta atom. Kalau ada orang kata macam tu, Tuhan tu ada baginya ada lagi satu Tuhan, ataupun kita sebut ada lagi satu Tuhan, ataupun Tuhan ni tersusun daripada atom-atom, tersusun daripada juzuk-juzuk. Lakana kullu juz'in juz'an min sifatil uluhiyah, dan semua setiap juzuk-juzuk tu ada sifat ketuhanan. Fata'addadul alihatu bita'addudi ajza'. Maka yang berbilang tu semuanya bersifat dengan Tuhan, maka semua tu Tuhan lah. Maka berbilanglah Tuhan, sebab berbilangnya juzuk-juzuk. Fayakunu syuraka, maka terlalu banyak tu, banyaknya sekutu bagi Tuhan. Fanafyu syarik nafyun inkisam. Maka kita nafikan adanya sekutu, adanya sekutulah, sekutu. Maka ternafilah adanya Tuhan yang kedua, Tuhan-Tuhan lain, sekutu. Nescaya pastilah menafikan inkisam, menafikan kam yang lain. Wakaza yastahilu alaihi jalla wa azal al-ajazu. Begitu juga mustahil pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sifat al-ajazu, lemah. Begitu juga, yakni seperti itu juga mustahil hazihi sitti adadadi mustahil istihalatil hazihi sitti adadadu.
mubtada wa khabar adadi as-sifati sitti salbiyah. Yastahilu alaihi jalla wa azza al-ajzu. Mustahil juga Tuhan tu seperti sifat salbiyah tadi, ada namanya lawan bagi sifat salbiyah. Begitu juga sifat ma'ani ni lah, ada lawan dia lah, iaitu mustahil Tuhan tu al-ajzu, lemah. Mustahil Tuhan lemah, lemah mustahil. Yastahilu alaihi jalla wa azza al-ajzu wa huwa adamul tamakkuni. Apa tu lemah? Iaitu tidak mampu minal fi'li, dari berbuat ataupun melakukan suatu perbuatan, qabiliyati an yuf'ala, beserta perkara tersebut ada kebolehan perbuatan, perbuatan tersebut untuk melakukannya. Apa tu? An yuf'ala, hanya benda tu tak boleh. Jadi perkara tu, jadi tak boleh kita nak sebut Tuhan tu lemah atas melakukan perkara mungkin. Senang cerita dia lah. Padahal mungkin tu perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Tiba kita kata Tuhan tu lemah nak mengadakan dia, tak boleh. Tapi kalau perkara mustahil tu lain cerita lah. Mustahil memang tak buat ataupun perkara wajib, tu lagi tak buat tahsilul hasil lah. Okay, wal karahah, dan mustahil juga Tuhan tu bersifat dengan karahah, terpaksa. Terpaksa, dia tak nak, tak berkehendak tapi berlaku. Tu mustahil tu. Mustahil lah. Semua yang berlaku kat dunia ni kehendak Tuhan. Tak kira lah taat ke maksiat ke, itu semua kehendak dia. Reda tak reda tu memang dia tak reda lah perkara maksiat, tapi berlaku atas kehendak dia. Berlaku atas kehendak dia, tapi dia tak reda. Dan semua perkara maksiat tu pilihan kita. Kita pun rasa itu ada pilihan. Ada namanya campur tangan sikit lah. Ada bahasa dia susah sikit lah. Tapi ada namanya kehendak kita juga. Wahya didul iradah. Atas kehendak tu yang namanya kasab. Kasab, atas kasab tu lah kita akan diseksa. Bukan kita lah, orang ahli maksiat tu diseksa. Akan dibalas atas kasab tersebut. Tapi kalau nak tanya kehendak, semuanya berlaku kehendak Tuhan. Tak boleh kita nak kata tu buat maksiat atas kehendak iblis. Tak boleh. Jadi ada dua kehendak pula. Lawan Tuhan pula dia. Ada iblis, ada Tuhan. Dua-dua ada kehendak. Tiba kehendak iblis menang. Tak boleh. Orang tu buat maksiat sebab kehendak iblis yang menang. Kehendak Tuhan kalah. Tak boleh. Semua yang berlaku maksiat ataupun taat itu berlaku atas kehendak Tuhan, kehendak Allah SWT. Tapi reda tak reda perkara maksiat, memang Allah tidak reda. Dan kita akan dibalas atas namanya kasab kita. Wahya diddul iradah, dan terpaksa ni, mustahil Tuhan tu terpaksa, tidak berkehendak. Wahya diddul iradah, ia adalah lawan bagi kehendak. Jadi Tuhan ni kan bersifat dengan kehendak. Jadi mustahil itu ada namanya sifat terpaksa. Walillahi masalul a'la. Wal jahlu, dan mustahil Tuhan tu bersifat jahil, tiada ilmu. Jadi terpaksa tu pun termasuk juga mustahil berlakunya secara elah. Elah ni sebab pun mustahil. Sebab apa kertas tu terbakar? Sebab kena api. Siapa yang bakar? Api bakar. Itu yang menjadi atas jalan sebab tu. Ataupun sebab elah. Kenapa cincin tu bergerak? Sebab jari bergerak. Jadi itu bukan kehendak Allah, bukan. Tu tak boleh sebut macam tu lah. Semua atas berlaku kehendak Allah. Terbakarnya kertas, tak terbakarnya itu kehendak Allah. Bukan sebab api dah. Itu jadi sebab saja. Tanpa api pun boleh namanya terbakar. Dengan api boleh juga tak terbakar. Seperti Nabi Ibrahim, adanya api tapi tak ada pun terbakar. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Wal jahlu, dan mustahil juga Tuhan tu bersifat dengan jahil. Wal mautu was samam wal ama. Apa tu jahil? Wa huwa diddul ilmi, ia lawan bagi sifat pengetahuan, sifat ilmu. Wa yadkhulu fihi zan. Masuk juga namanya jahil, iaitu zon, berat sangka. Tak boleh 70% dia tahu. Tak boleh. Dia kena tahu Tuhan Maha mengetahui 100%. Semua dia tahu. Tak ada namanya berat sangka ke, tak ada. Rasa tak tahu, waham, wasyak 50-50. Tak ada. Tuhan tak boleh 50-50. Dia mesti tahu ni. Wal wahmu, salah sangka lagi tak boleh. Wan nisyan,
dan terlupa, wan naum dan tidur, wal mautu wa huwa diddul hayah. Dan mustahil juga Tuhan tu bersifat dengan maut. Maut iaitu matilah. Wa huwa diddul hayah, itu lawan bagi sifat hidup. Was-samam, dan mustahil was-samam wal ama wa huma diddu sam'i wal basar. Dan mustahil Tuhan tu bersifat dengan pekak dan bisu. Samam wal ama, pekak bisu. Somam wal ama, ama buta somam ni pekak, wal ama ni buta. Mustahil wa huma diddul sam'i wal basar. Keduanya adalah lawan bagi sifat sama' dan basar, sifat pendengar dengan sifat pelihat. Wal baqam, dan bisu. Dan mustahil Tuhan tu bersifat dengan sifat baqam, bisu. Wa kaunuhu ajizan. Baqam wa huwa diddul kalam. Baqam ni maksudnya bisu adalah lawan bagi sifat kalam. Tuhan ni ada sifat namanya sifat kalam, sifat perkata. Wa yadkhulu fihi, jadi lawannya baqam lah, bisu. Wa yadkhulu fihi sukutu mutlaqan. Wa kaunuhu ajizan, dan wa kaunuhu ajizan. Jadi sifat kalam tu perbahasan dia panjang lah. Walamma anha kalama ala mustahilati syara'a fil jaizati faqala. Maka tak kala setelah selesainya anhal kalama, perbahasan, selesainya Tuan Pengarang iaitu Imam Sanusi selesai daripada perbicaraan alal mustahilat, atas perkara yang mustahil, syara'a fil jaizat, maka dia segera memulai pada perkara yang jaizat, perkara yang boleh pada zat Allah. Ada perkara wajib, mustahil dan perkara yang harus ataupun kita sebut boleh saja, tak wajib pun dia nak buat, tak mustahil pun nak buat, namanya harus ataupun boleh. Bahasa Arab kita sebut jaizat. Wa kaunuhu ajizan wa karihan wa jahilan wa mayitan wa samam wa ama wa abakam. Mustahil dia sentiasa bersifat dengan lemah, terpaksa, jahil, mati, somam, ama, pekak, bisu dan pekak, buta dan bisu. Wa yajuzu fi haqqihi, maka harus. Sekarang nak cerita tentang sifat yang boleh pada hak Allah. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqihi tabaraka wa ta'ala, fi'lu kulla mumkinin, melakukan setiap fi'lu kulli sini, fi'lu kulli boleh tak? Kulla pun boleh. Fi'lu kulla mumkinin au tarkuhu. Boleh bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, fi'lu melakukan setiap perkara yang mungkin. Boleh je dia nak buat perkara mungkin, au tarkuhu, ataupun dia nak biarkan saja perkara mungkin. Perkara mungkin tu apa perkara mungkin? Perkara mungkin ni adalah perkara yang mungkin tu mungkin ni perkara yang boleh terima adam, tiada, dia terima tiada, dan boleh juga terima wujud, ada. Perkara yang terima ada dan tiada ni kita panggil mungkin. Contoh Zaid. Zaid ni dia ada pada 1997 dia lahir. Sebelum 1996 dia namanya tiada. Sekarang dia ada. Jadi dia panggil, dia terima ada dan terima tiada. Jadi dia Zaid ni dia ada pada 1997. Sebelum 1997 dia namanya tiada. Jadi kita tahulah Zaid ni namanya mungkin. Dia adalah mungkin. Okay, jadi boleh saja Allah nak cipta ataupun tak nak cipta dia. Boleh nak buat dia ataupun tidak buat dia. Nak memberatkan salah satu daripada dua dacing. Okay. Min ijadi
ijadin au i'damin, daripada mengadakan dan mentiadakan si Zaid tadi ataupun perkara mungkin, au tarkuhu, ataupun membiarkan dia, biarkan je dia, bi an la yujidahu au la yu'dimahu, dengan bahawa tidak mengadakan dia ataupun mentiadakan dia. Summa syara'a, kemudian tu habis itu je. Habis dah cerita tentang bersifat dengan sifat mungkin. Jadi Hafidah ni pun kitab Hafidah, kitab yang ringkas lah untuk orang hafal saja dan orang terus beriman saja. Summa syara'a adillatu ma sabaqa min subuti zat was sifat wa dalilu ala al-wujudi ta'ala wujudul wallahu a'lam. Nanti kita sambung pada dalil setiap satu daripada sifat tersebut.